Assalamualaikum kepada media Firma ni. Rakan-rakan setugas, rakan-rakan kerja gitu dekat situ. Boleh tak dapat bantuan kepada yang putih-putih ni, NGO Ayahanda Pekidar ni. Yang dalam sistem Suruhanjaya tu. Kejahatan sejagat ke, Suruhanjaya penipuan, terancang ke macam mana? Skamer ke macam mana? Aku tak faham juga, dia nak kena tipu, dia nak kena curi. Dia ada sistem dia, nak kena tipu aku, nak kena curi, nak kena ambil gaji-gaji aku. Nak kena tipu anak bini aku, nak kena colik anak bini aku. Sampai sekarang kena colik. Kena tahan. Bawah tahanan tahanan agensi Daesh Kebangsaan Malaysia punya ke jadi macam mana kumpulan tu? Yang geng-geng Ayahanda tu lah, yang putih-putih tinggi tu, yang kata dia orang ada kelompok yang nak mengajar, nak belajar tu. Dia kata dia nak ajar aku tu. Padahal aku adalah pengajar dekat college community tu dengan UiTM tu. Aku pengajar dekat situ. Tiba-tiba datang dia nak ajar aku pula. Aku pun tak faham juga. Ada satu sistem dia. Boleh tak dapatkan statement pasal lelaki putih-putih ni, yang Ayahanda NGO ni. Dia terlibat dengan Pekidar apa benda ni. Kita nak laporan dia punya kewangan dengan sistem persenjataan. Dengan unit operasi Makmal Syabu ni. Berapa rasuah dia bagi pada kaki tangan kerajaan. Cara terbuka lah, relax lah. Kan? Dia nak tipu je tu kan, relax lah. Orang lain pun nak tahu juga macam mana sistem dia. Kan? Ke macam mana? Apa pendapat kalian netizen dekat luar sana? Tolong londeh sikit. Hari tu dia ikat satu kejadian. 2 bini aku kena ikat dekat tiang tu, dia telanjang bulat. Kawan tu pakai tudung, dia ambil gambar. Ada viral dalam klik TJP, dalam grup atau benda tu gitu. Kan? Kita nak tahu lelaki ni siapa dia, anak bini dia, siapa dia, kita nak tahu, just nak tahu je. Supaya orang ramai dapat mengelak daripada terkena dia punya aktiviti ni, NGO dia orang ni. Dia komiti kejahatan nasional ke macam mana? Komiti perjuangan. Yang aneh ni duk desak-desak apa benda, duk cerita apa benda pasal aku ni. Nak dia dengan kawan tu mencuri barang aku dalam rumah. Dia pula nak ngatur tidak kau ni nak menggila kau orang tu, nak menggila kau orang ni. Boleh tak kerajaan Pahang ni, kerajaan Malaysia ni, polis ni dapatkan statement status mental aneh ni. Sebab dia kena curi barang kehidupan aku, nak kena ganggu anak bini aku, nak kena ganggu ni. Dia dengan Malik ni gitu ni.